kerih kan pala kerih asal lagu ni kan lah ni yang dilakukan bagi asal untuk menunjuk jati diri kita bagi kita orang Melayu. Alhamdulillah hari ini Beli berada di Seri Gading untuk menjadi pengurusi dalam majlis pembagian CJ Penghargaan ataupun Kasfu Darajat bagi adik-adik pelajar tadika yang lulus belajar kelas ni Sekolah Darul Islah Kapung Gua Rekus dengan Padi. Sebelum itu kita mari dengar dulu ucapan dengan kata-kata daripada tuan rumah iaitu Tuan Bami. Semua terhebat ni jadi buat. Hanya kita nak ambil warna tu mari pakai. Yang warna merah lah, lepas pakai warna merah lah. Hanya kita pakai cip molek sikit, yang ada cip bagi-bagi. Nah, ya tu learning tu ia jadi penego. Penego sungguh-sungguh kita yang di bomo, tu hewan tubuh kita tu yang di bomo dah. Tapi kita nak ambil pakai tu tak pandai dah learning. Pasal kita mudah dengan barang, mudah jadi kupat. Tumbuh kita, orang main sini sikit lagi, tak ada nak operom, nak uwi ilmu sikit. Banyak cara penyakit ia kena kelik yang di bomo diri ia sendiri. Baru ia hilang penyakit ia. Kalau tak halak uwi bomo cara kita tak hebat bomo sampai mati. Kita kena tahu atau kita cimani, kita kena pakai gapo, kita kena makan gapo. Gapo cimani suka, gapo cimani tak suka. Kita kena buat lagu mana. Ada cara jalan atas tanah ni ilmu itu dulu dari hadis Nabi pada turut jalan atas tanah untuk edit terang mai beki diri kita tinggal habis dalam ni dah. Wasap nak cuma kok tanah jalan dah. Nampak tahu tu dah. Oh ya atau pakai orang Melayu sah. Dah, agama tu ia dan tampakkan wilayah bagi masa yang panggil macam pahit masa mengetak besar di India dulu bawa perang mai mengetak ya bawa perang lagi orang kita pun campur nak perang bawa buza bagi masa Sriwijaya bagi depan kita tapi orang dulu cantik goni cantik dah atau nak buat nak coba bagi hak tusuk dalam muka bagi ilmu hak tusuk dalam benda seperti kerih kan pala kerih asal lagu ni kan lah yang dilakukan khusus sama lagu mana saya putus banyak kan dulu yang dilakukan ni belakang yang dilakukan ni dia ada timatify dengan agama kan agama kita mari yang diputus orang bahasa lain lah ni orang Sia lah ni dia nak campur dia nak ambil orang kata bani ataupun bagi asal untuk menunjuk jati diri kita bagi kita orang Melayu. Kita ingin tukar kata kita orang lain supaya orang tani buza Melayu. Buza Melayu. Bukan tu sia dak kita ni. Darah kita ni tak campur dengan orang lain. Melayu sia situ. Tu hak agama dengan bangsa tu lain pula situ. Selesai sudah lah di kesempatan ni. Beli terima kasihlah kepada Sekolah Darul Islah Kapung Gua Reku yang ambil Beli untuk jadi pengurusi hari ini dan juga Tuan Bami yang beri tepat pada adik-adik pelajar buat majlis buat pada hari ini.